Kata Datin Seri Nur Syahidah, dalam kita membanting tulang mencari rezeki, kadang kita tak sedar ada sebahagiannya milik orang lain. Untuk bibit tudung, terimalah hadiah ini dari kami sekeluarga. Anggap ini rezeki bibit yang dah bersusah payah menjaga kami, terutama anak-anak selama 13 tahun. Jaga elok-elok, Bik. Jangan hilangkan. Hilang saya tak beli lagi. Yang berhajat nak beli emas, baik beli dalam masa terdekat ni sebab emas memang tengah murah sekarang. 3, 2, 1, jump! Untuk Bibi, suka tak? Suka banget! Ya Allah, ya Rabbi! Masya Allah! Dah. Bibi jangan malukan saya. Bibi kan dah lama kerja dengan saya, dah 13 tahun. Saya nak buat Bibi surprise. Okey, tadi kan saya suruh Bibi siap. Sebab Bibi pergi Siti Jiwa. Sebab emas tengah murah sekarang ni, jom kita beli emas. Okey? Of course di Siti Jiwa. Mari. Okey, Bibi, saya nak belikan bibit gelang. Okey? Ambil saya yang ni. Mak ai besarnya, Bi. Ini ya Allah. Demi Bibi saya belikan untuk Bibi. Okey? Kenapa saya beli? Sebab sekarang ni korang harga emas tengah turun. Lepas tu dekat Siti Jiwa ni, dia free upah. Yang paling best sekali, saya akan bayar ansuran, Bibi. Saya akan bayar ansuran. Ya, bayar ansuran untuk Bibi. Okey, so korang, jom kita bayar. Ya Allah, ya Rabbi. Bek, cepatlah, Bek. Ya Allah, dia berhenti pula kat situ. Bebek, cepat. Allah. Bebek, cepat. Jangan, aku nak balik ni. Thank you for watching.